Disturbing gila habis cerita ni korang. Kau kalau tengok dekat poster dia ni kan, tajuk Ikatan Darah, 2 watak kat situ, kau tak rasa nak pergi tengok pun. Rasa macam caca marba je poster ni. Tapi sekali kau duduk kau tengok, ni mulanya biasa je. Ni adik keluarga, adik-beradik, Mega dengan Bilal. Mega ni dulu memang pernah menang pertandingan seni mempertahankan diri. Hidup diorang memang biasa-biasa, keluarga happy yang bahagia ni. Setahun lepas tu, pula abang dia pergi bunuh adik si ketua mafia tu. Dan ini menjadi satu titik tolak kehidupan diorang yang biasa-biasa relax ni menjadi huru-hara. Bila abang dia Bilal ni dah pergi bunuh adik ketua mafia tu, satu kampung babe, satu kampung cari diorang berdua beradik ni ada dekat mana. Dan dekat sini lah dia punya pertarungan gila tu bermula. Satu kampung pergi cari kau dekat kampung orang. Macam mana kau nak cari jalan larikan diri tu? Darah dia mengalir punya banyak macam terusan sway. Level dia punya action tu memang macam international babe. Kalau dalam jiwa ni takut-takut darah, takut-takut cerita belah-belah kepala ni memang bukan untuk kau. Korang kalau memang gila cerita yang disturbing, cerita yang tak relax, cerita yang menggegarkan jantung kau, kalau siap potong kepala-kepala tu kat mana, this is definitely for you. Kita memang tak tenang masa tengok cerita ni. Cerita ni baru je keluar wayang. Tajuk cerita ni Ikatan Darah dan filem ni adalah filem baru dari Indonesia, dari negara seberang. Cerita ni walaupun cerita ni satu cerita action, tapi dia masih ada lagi satu jalan cerita yang bagus. Jalan cerita yang kau boleh faham, yang kau boleh rasa dekat dengan diri kau. Mak Mega ni pesan untuk Mega ni selamatkan abang dia Bilal, keluar dari kampung tu dengan selamat untuk bawa abang dia pulang. Ataupun Mega ni sendiri akan mati berlawan dengan semua orang yang gila dekat belakang ni, yang nak kejar diorang ni. So korang boleh layan cerita ni dekat Pawagam terdekat sekarang. Okay?